Ayo apa? Tetamu jemputan yang datang ke Penduri Kawin pada pagi ini. Hari ini saya akan dipanggil untuk catering lauk-lauk yang kami sudah hidak. Anas, jadi daging masak hitam. Yang satu ni ayam masak merah. Air tembikai lychee. Apple kasturi asam boy. Cincau selasi. Kawan kita Pak Long tengah menjamu mi kari. Bermacam warna kuih inti kelapa parut. Ais krim RM1. Dah, Balong. Dah. Boleh ya? Kek biskut beri. Balong punya. Teh. Jangan berlaku begini sikit. Okey, kawan saya nak bagi kata-kata semangat sebab dia pertama kali ikut buat catering. Okey. Semangat lagi dah ni. Tapi juga ya catering macam biasa. Ya. Ya. Okey. Okey, serve tempat yang pertama sudah tutup memandangkan masa sudah menunjuk pukul 3 petang. Beginilah gayanya suasana yang masuk dan keluar, santai-santai. Guys, kita nak balik guys. Lori uncle pun sudah sampai guys. Hujannya renyai. Uncle banyak handsome. Mari. Jadi kita baliklah. Baju tak depan kat uncle. Tengok kalau dia sembang bukan main-main ke tau. Nampak. Pokok kelapa pun boleh tumbang sendiri ke tau kalau dia sembang. Nampak. Jangan main. Main ke mak apa? Bye-bye. Sampai esok lagi petang. Buat tengok semalam dekat 1 jam setengah. Parong belum sampai oh. Balik kunci jam pukul 5.30. Hari kedua kita mengikuti catering Sri Mempelai. Komplikated perempuan ni. Okey, ngam. Kol lebih. Kol lebih. Jadi saya tak complicated kan? Dia tak isi dok. Dia yang buat complicated. Kuah ayam masak merah. Gila dia. Okey lah beli dekat Aisyah. Kalau beli dekat ni, Okey, cukup. tak tahu tak beli dekat.
Cendol kacang, Cafe Aji, Jalan Bukit Batu 3, Sungai Pinang. Ini orang dia. Kalau nampak bolehlah PM dia. Ni dia. Ambil pucuk dia. Angkat balik kah? Tidur sini kah?